Bila tengok air ni macam dah berbuih, air gula dah berbuih, kita dah boleh masukkan kelapa. Kelapa dah masuk, lepas tu kita nak tambahkan separuh sudu tepung gandum. Separuh sudu makan tepung gandum. Isian kelapa untuk kuih koci dah ready. Sekarang kita akan buat dough untuk kocinya. First kita masukkan tepung pulut hitam. Lepas tu kita masukkan tepung pulut. Masukkan tepung gandum. Garam. Ini santan kotak, santan dalam kotak campur dengan air. Masuk, bismillah. Mana yang belum follow cantik, sila follow dulu ya. Okay, senang je. Dah siap dah. Ini version malas tapi sedap. Ya. Mana korang yang duduk kawasan bandar, memang akan susah nak dapat daun pisang. Tapi adanya resipi ni tak ada alasan. Tak ada daun pisang, lepas tu korang malas nak buat kuih koci. Tak boleh. Sebab kuih koci ni adalah kuih favourite cantik. Kena juga cari idea macam mana kalau tak ada daun pisang ni, kita still juga boleh buat kuih koci. Ya. Tepung jagung. Kita menggunakan 3 tepung ya. Tepung beras, tepung gandum, tepung jagung. Santan dan garam. Itu sahaja. Okay. Resipi koci leleh tak perlu bungkus daun daripada cantik dan nempel. Jom kita rasa. Dia senang je korang. Bila dah siap kukus ni, dia memang akan terus keluar macam ni. Ya, bahagian putih ni adalah santan dia. Bahagian dalam macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Lembut. Bahagian santan ni sedikit masin. Lepas tu inti kelapa dia tak terlampau manis. Kuih favourite cantik ni.